Walaupun tewas, tapi game best babe. Game memang tersusun, kemas, struktur baik, build up attack pun baik. Dan yang paling penting kita dapat lihat bagaimana keselesaan pemain-pemain kita dengan bola. Dari segi teknikal individu, dari segi game IQ, memang pemain-pemain ni punya intelijen mereka tersendiri. Ini yang kita inginkan. Yang mana mereka dapat memberikan satu saingan yang baik dengan modern football yang memang diinginkan diterapkan di mana-mana pasukan dalam negara Asia seperti Jepun, seperti Korea dan juga negara-negara Arab. So kita dapat lihat persaingan yang baik dipamerkan oleh pemain muda negara kita. Namun apa yang perlu diperbaiki dari segi permainan yang lebih kemas. Sikit je. Lain semua dah okey dah. Cuma luck je tak adalah. Dekat sini peranan daripada affiliate yang ada dalam kancah industri bola sepak negara kita perlu lebih banyak memainkan peranan. Tidak boleh hanya 100% diletakkan kepada FA. Kelab-kelab dan juga affiliate yang lain juga perlu memainkan peranan seperti KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, ibu bapa, komuniti-komuniti, kelab-kelab komuniti dan juga kelab-kelab profesional. So sekiranya semuanya tahu matlamat, tahu apa yang mereka perlu lakukan, sebagaimana kita tahu FM telah melancarkan DNA dan falsafah bola sepak. Di sinilah setiap jurulatih di peringkat akar umbi, di peringkat sekolah, di peringkat kelab komuniti, di peringkat kelab profesional perlulah mempunyai hala tuju yang sama. Kalau semua cacar merba, yang sini bawa ke kiri, yang ni pergi ke tengah, yang ni pergi ke kanan, yang lagi satu pergi ke belakang, memang tak jadi apalah. So sebab tu kita perlukan satu acuan yang boleh membina masa depan bola sepak negara. Jadi sama-sama kita terus memberi sokongan, bukan memberi cercaan bagi membina satu pasukan yang utuh dan kuat pada masa hadapan. Alright.